Saya tidur atas lantai selama 40 tahun. Okey, kenapa BE? Saya pakai Alora Pants je. Pada permulaannya saya tak yakin benda ni. Takkanlah pakai seluar ke pakai baju boleh memberikan kebaikan. Saya main judo masa saya kecil dulu dan saya ada slip disc. Jadi saya tidur atas lantai selama 40 tahun. Tak boleh tidur atas tilam. Selama 40 tahun saya tidur atas lantai. Satu hari datang upline saya, jumpa dengan saya, dia minta saya masuk, dia kata kenapa tak nak cuba walaupun dah ada solusi. Saya pun terfikir pada ketika tu. Dan saya pada ketika tu pula saya minta dengan Allah, ya Allah kau bagilah aku seketika untuk rasa nikmat pinggang aku tak sakit. Dapat aku tidur atas tilam dan sebagainya. Saya pun cuba beli seluar Alora yang pertama saya pakai. Malam pertama saya pakai saja, saya punya tidur nyenyak sampai ke pagi. Sedar-sedar pukul 6. Terlepas subuh sekejap. Tapi sempatlah bersubuh pada pagi tu. Dan saya bangun je, saya terus pergi ke toilet dulu. Kemudian saya terfikir, selalunya saya akan bangun dalam keadaan merangkak. Mak kata menyering ke kanan, baru naik dan ikut side tepi tu kan. Tapi bila saya terus bangun macam tu, saya baru pun terfikir, pinggang aku tak sakit ke? Saya terus pergi jumpa isteri saya cakap, yang, I punya pinggang okey dah. I dah rasa selesa. Lepas tu malam dia pakai. Daripada situ, apa yang berlaku pada diri saya, terlintas di hati saya kena dan wajib berkongsi dengan semua orang. Kerana ini keperluan kita menyampaikan kebaikan. Allah bagikan kita sesuatu kebaikan bukan sia-sia untuk kita berkongsi dan bantu orang lain yang mempunyai kesulitan dalam kehidupan. Bukan hanya kesihatan, yang murung akan jadi tersenyum, itu kita nak. Yang sedih akan jadi gembira. Yang tidak ada peluang dalam kehidupan, akhirnya bersama dengan kami ada ruang untuk dia tersenyum dan ada peluang dalam kehidupan dia. Hari ini saya nasihatkan supaya jangan melihat BE ini sebagai salah satu daripada produk yang memberikan hanya penipuan atau apa sekalipun, kerana kejujuran mereka dalam melaksanakan tugas ini adalah kerana bersyukur dengan budaya yang diciptakan. Dan saya yakin bila saya gunakan untuk diri saya, malah anak saya sendiri yang disuspekkan sebagai breast cancer hanya pakai seamless bra 10 hari saja. Dengan kuasa Allah kun fayakun, melalui seamless bra itu dapat memulihkan daripada breast cancer. Alhamdulillah.